Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat dulu masa mula-mula aku buat cermin kereta. Susah betul aku nak dapatkan semua Cina. India, susah gila babe. Sampai satu tahap, benda tu dah jadi mudah. Hinggalah hari ini, alhamdulillah, boleh dikatakan setiap hari ada semua Chinese, India, diorang memang steady. So, terima kasih banyak. Hari ni aku ada special tetamu daripada Melaka. Customer ni Chinese guys. Steady gila. Nanti dah siap aku tunjuk orang dia, aku nak tengok dia cakap apa. Dan kereta dia, Sylphy ni B17. Dia tukar cermin depan original lah. Dia bayar cash buat 2 biji Satu Sylphy, satu lagi Innova. Dekat sini ada problem. Sebelum aku buat, aku dah scan. Pertama, mari. Ini kedudukan cermin yang aku cakap. Ni sebelum aku buat nampak? Bumbung cermin. Jauh tak beza? Dia sepatutnya dia gini. Bumbung cermin. Dia bukannya betul-betul naik. Ni cermin ni. Dia level sikit ni. Ini terlalu banyak. Jatuh guys. Pertama. Yang kedua. Tengok ni. Tepi ni. Nampak gam dia. Terlalu tinggi kemudian terkeluar. So long story short, selalulah benda yang aku pesan. Hari ni kau tukar cermin, hari tak terus masuk. Nampak sama je. Tapi kau tak tahu. Bila dah buka, baru nampak result kerja kedai yang lama dulu tukar. Bukan aku nak api-apikan kedai lama pasang tak pandai ke apa ke. Tak. Aku pun mula pada bawah guys. Benda tu yang korang kena ada awareness kat situ. So guys, dah panjang cerita ni. Aku nak buat dulu, nak tengok. Mari. Jadi kau tengok sekarang pukul apa? Tengok gelap ke? Pukul 7.30 sekarang. Kosong weh. Kosong. Sebab tu abang Arif selalu cakap, pasang cermin tengok ni gam. Nampak gam tu keluar-keluar ni. Pasang semua gam boleh. Pasang bro. Kosong. Nampak senang je guys. Gua masuk kereta ni ada masalah. Kau tengok ni. Nampak? Sebab tu aku cakap penting benda ni. Daripada luar kita nampak wow. Bila kita tukar cermin dapat cermin ori. Cermin bang, kau pakailah apa cermin pun, ori ke China ke, benda sama, nama pun kaca. Yang penting dia installation itu je beza dia. Pasang daripada luar kau nampak baik, dalam. Jangan main-main tukar cermin kereta kalau pasang tak betul. Kalau accident apa-apa berlaku, dengan engkau sekali keluar kau tahu. Dekat Malaysia boleh lah, dekat US dia ada akta dia tau. Jangan main-main tau. Ni nak buka kita tengok gam lama macam mana. Mari. Nah guys, mari. Inilah benda yang korang owner kereta perlu tahu benda ni. Kalau tak korang fikir apa? Tukar cermin kereta claim insurance, dapat cermin ori, free tinted. Guys, installation penting. Kau pakai tinted apa-apa mahal pun, cermin kereta kau kena batu, dah tak ada value lah guys. So ini cermin gam lama, nampak? Banyak gila weh gam lama dia, nampak? Kau boleh nampak? Klip, okey, dia tak potong. Okey, kau nampak tak gam lama dia? Dia tukar cermin, gam tak perlu banyak. Setiap kereta dah ada diameter dia, berapa tinggi, berapa rendah. Sekarang kita tengok gam dekat bodi pula. Mari. Kau nampak? Ini laluan air dia. Sepatutnya gam ni ke dalam lagi. Dengan cara macam gini, aku boleh cakap lah. Bila hujan, buka aircon, cermin beruap. Itu tanda pemasangan tak betul. Nampak bodi ada karat. Ni kejap lagi dah buang baru tahu. Nampak ada bekas karat. Gam cermin guys pun main peranan penting. Ada banyak jenis. Cermin dah letak, kita masuk dalam, kita tengok gam dia macam mana. Inilah kedudukan untuk Sylphy. Mari. Tengok pillar kanan, kiri dan kanan. Macam biasa, tengok gam. Cantik tak? Nampak? Cantik.
Semua beza dengan sebelum ni lah. Tarik kulit bumbung, tengok klip dia. Bila tarik kulit bumbung, nampak kedudukan gam dia ada tergabur ke tak. Mari. Keluarkan tangan, nampak? Tu nampak? Cantik guys. Kau nampak gam aku cantik cantik klip ni potong. Okey, sini belah sini. Okey, nampak Nampak? Klip barong. Dapat guys. Benda mahal ni. Nak tembak, setiap kereta dah ada diameter dia gam berapa tinggi berapa rendah. Itu benda yang mahal. Kau dah lama buat cermin, belum tentu kau dapat benda ni kalau kau tak kaji. Tu aku nak pasang barang dan siap. Alright, selfie B17 dah siap. Kita tanyakan semua. Bos, bagi. Selfie B17 dah siap. Kita tanyakan semua. Bos, bagi. Terima kasih. Situ lah. Bos, boleh tanya, you duduk mana? Melaka. Melaka banyak kedai cermin kereta. Kenapa you cari Abang Rong? Macam mana you boleh kenal Abang Rong? Saya kenal Abang Rong dari Facebook. Lepas tu saya tengok video Abang Rong. Memang profesional, ada pasang cermin. Lepas tu dah siap pasang, Abang Rong ada tunjuk gam dia semua cantik je. Apa pun terima kasih lah. Guys, daripada Melaka guys. Baraka kat Melaka memang kita ada, tapi kita tutup sementara. Deal punya deal, bayar cash 2 biji betul kan? Ya, 2 biji. Selfie dengan Innova. Steady gila babe bos ni aku, ya Allah. Seronok dapat kawan. Bos, bila you tengok I punya kerja apa yang you nampak different kan? Sebelum pasang, you boleh nampak. Sebab sebelum ni kan kereta you kan pernah tukar. Pernah tukar. Kan? Bila dah siap, apa yang you nampak different? Daripada segi apa you nampak? Installation ke apa ke, boleh share sikit Mas? Installation cantik. Lepas tu cermin dulu pasang pun ada sikit macam rendah jatuh. Rendah sikit, ya jatuh. Sekarang sudah cantik. Last kali, apa saranan you pada orang yang tengah tengok video ni yang ada cermin kereta pecah? Siapa yang ada cermin crack ada apa, boleh je bagi Abang Rong buat. Dia memang profesional dalam buat cermin semua cantik je. Kau puas hati Mas? Ya, puas hati. Ni bagi sikit Mas, bagi. Mas, terima kasih. Semoga murah rezeki panjang umur. Guys, steady guys. Orang Melaka datang sini. Korang panggil aku datang. Boleh datang ke tak Pening? Bang, Pening hari-hari kan semua aku duduk Pantai Timur semua datang sini bang. Yang penting appointment. Guys, ini cermin asal. Mari. Korang boleh tengok gam langsung tak gigit. Primer pun tak ada. Dia sebenarnya primer ni dah jadi kewajipan lah guys. Ada kereta kalau kereta tu original tak pernah tukar cermin depan. First time tukar, better tak payah pakai primer. Hanya pakai activator je. Primer hanya pakai tempat yang luka-luka je guys. Kalau macam BMW, original BMW memang tak ada primer. Sebab dia activator. So korang boleh tengok ni. Gam langsung tak gigit tau ni bekas tu. Korang nampak aku boleh tarik ni. Nampak guys? Boleh tarik. So maksudnya installation penting gila. Korang tahu tak bila jadi macam ni, kalau apa-apa berlaku kemalangan, na'udzubillah min zalik, cermin keluar dulu babe. Impact. Tujuan cermin dekat kereta ni adalah untuk protect kita. Kalau dekat Malaysia guys kau kerja kedai cermin kereta ni, dah pandai kerja 2-3 tahun kerja, berhenti jalan sendiri. Boleh, kau boleh buat macam tu. Kalau dekat US, luar negara tak boleh. Kau kena ambil banyak ujian dan sertifikat. Dah ada sertifikat baru boleh on kedai. Berbeza dengan Malaysia. Cermin kereta ni, pasang sekadar pasang, semua orang boleh pasang. Pengalaman ni guys. So jangan main-main. Pasal cermin kereta tak betul, kau tengok apa jadi. Bahaya weh. Bukan main-main. Ramai orang tak ada awareness, tak ada kesedaran pasal benda tu guys. Long story short, kau pakai apa cermin pun sama je bang. Pakai ori ke, pakai cermin China ke, Thailand ke, kau pakai cermin ori, kereta baru, kena batu pecah tak? Pecah. Yang penting installation ni guys. Dan first time nak tukar cermin kereta, cari kedai yang betul. Macam biasa, dekat luar banyak lagi kedai cermin kereta yang pandai pasang. Dapat ke dapat? Bagi. Wah, thank you lagi sekali mas. Thank you. Steady babe. Steady. Melaka punya Cina memang steady. Hawau betul. Bagi.